Bayangkan kalau dia beri orang tu minum segelas berbuka puasa, segala pahala orang tu dia sedut. Dia kan orang berbuka ni, kalau kita belanja, Nabi sebut dalam hadis yang saya baca di awal tadi, kau akan dapat pahala orang yang melakukan puasa itu. Contoh, tuan-tuan nanti bulan Ramadan kat dengan maghrib beli air soya, belilah banyak-banyak, tak apa, soya cincau ke apa ke, singgah masjid mana-mana, asrama ke, budak-budak tahfiz, singgah bagi. Budak-budak tahfiz ni tuan-tuan, dia daripada pagi berapa banyak ibadat dia buat. Malam dia qiyamul lail, dia baca Quran, dia tasmik lagi. Kemudian sembahyang subuh berjemaah, ada tazkirah, kemudian dia tasmik Quran lagi. Lepas tu dia pergi kelas, pergi apa, tengah hari sembahyang zuhur, asar, sampai dekat dengan maghrib. Amalan dia banyak. Dengan segelas air soya cincau yang kita beri, bila dia minum saja, segala pahalanya dari pagi sampai maghrib kita sedut. Macam siput sedut. Tapi tak menghilangkan pahala untuk dia. Kita makan komisen. Ni kan zaman orang suka ambil komisen. Orang suka ambil komisen, semua benda nak komisen. Engkau komisen pahala, engkau tak nak. Komisen projek engkau nak. Komisen pahala ni mustahak. Kita beri orang makan, pahala dia kita sedut semua.